lah. Betul ke? Aku ada dengar yang kau kena berhenti kerja. Betul lah tu. Oh. Ingat dah tak nak lagi jejak kat kampung ni. Yelah, ada seronok kan kerja kat bandar tu. Kenapa pula? Saya mestilah balik sini. Asal sini kan. Rumah mak saya pun ada lagi. Ke kau dah kena tinggal dengan teman lelaki kau tu? Bukan aku cakap tau. Orang kampung semua cakap. Ya ke orang kampung cakap? Mak Ani ni kan dari dulu sampai sekarang sama je. Sibuk jaga hal orang. Cuba sekali-sekala jaga kain sendiri tu pula. Aku tanya je. Aku tanya jawab je lah. So jawab apanya? Mak Ani jangan melampau tau. Cakap tak ingat kubur. Tu anak Mak Ani seorang tu. Jaga hal dia lah. Cakap dengan dia, jangan sibuk jaga laki orang. Sampai sanggup jadi anak dara tua. Malu. Mak tadi tu saja je tanya dia. Kenapa dia balik kampung dan berhenti kerja? Lepas tu Mak cakap lah. Satu kampung pun tahu yang dia kena tinggal dengan teman lelaki dia kan. Boleh pula mengamuk dengan Mak.